korang, so welcome back again to Cook with Nia Stations. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. Okay. Saya dah lama tak buat konten sebenarnya, so saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak tahu nak cakap macam mana depan kamera. So anyways, korang perasan tak lagi ni kan? Cuaca Malaysia ni macam so hot, like very hot. Like I cannot, the humid is making my body melting. Like I cannot, like. Jadi, lately ni saya perasan, saya selalu macam craving something yang sejuk-sejuk dan manis. Jadi hari tu akulah pergilah Momoyo kan. Ini bukan sponsor ke apa. So aku pergi Momoyo dan aku rasa macam sedap. Macam tu. Sebab cuaca Malaysia ni panas sangat. So aku rasa macam aiskrim ni sangat sedap bila cuaca panas. Tapi aku ni pula tengah cut sugar. Lepas tu cut sugar tu kita tolak tepi dulu Lepas tu aku rasa macam takkanlah hari-hari aku nak makan Momoyo, betul tak? Dah harga dia tak mahal, tapi takkanlah hari-hari aku nak beli aiskrim Momoyo. Jadi sebenarnya video ni dah lama dah saya plan nak buat, tapi tidak berkesempatan. Sebenarnya hari tu aku tengah kemas-kemas dapur. Macam korang nampak dapur aku ni banyak sangat barang. Jadi aku tak tahu kadang-kadang rumah ni surprise. Faham tak? Dia kadang macam sejak bila aku beli benda ni? Macam tiba-tiba pula benda tu ada dekat rumah. Even mak saya sendiri pun, dia sendiri pun kadang-kadang dia tak ingat apa yang dia dah beli, apa yang dia belum beli. So bila dia tak ingat, bila kita orang pergi grocery shopping kan, dia main letak je barang kat bakul. Padahal benda tu dah ada dekat rumah. Jadi, nak dipendekkan cerita lagi, hari tu saya jumpa sagu. So korang rasa kalau sagu ni saya boleh buat apa? Exactly. Mesti korang dah boleh tukar kan? Exactly. Yes, that's the answer. So hari ni saya nak buat sagu gula Melaka. Okay, actually saya tak pernah experience makan benda ni. Maybe pernah kot. Cuma saya macam jarang lah. Macam I don't know, macam sekali je kot saya pernah makan. And then buat tu memang tak pernah buat, memang tak pernah buat langsung. So saya macam nak try. Dan kebetulan pula hari tu video Cik Sayang ada lalu FYP. So why not? Why not? Okay. So saya malas nak bercakap lagi dah. Sebab saya pun dah sedia air panas untuk rebus kita punya sagu. Dan dia dah mendidih. So saya tak nak bercakap lama lagi. Kalau saya bercakap lama lagi pun korang bukannya tengok, mesti korang skip kan. Dah lah tak subscribe, tak komen, tak like, lepas tu nak skip video orang. Emotional, damn it. So anyway, ini adalah bahan-bahan untuk buat kita punya sagu gula Melaka. So kita ada sagu. Sagu ni sekali korang nak ambil yang berwarna ke, korang nak yang bercampur macam saya punya ke, ataupun korang nak ambil warna putih, suka hati korang. Tapi kalau korang ambil yang warna putih dan korang nak warnakan dia, boleh. Okay? Macam korang ambil warna putih dan korang letaklah warna purple, warna orange, okay, apa-apa, warna biru ke, suka hati korang lah. Tapi saya beli yang yang berwarna-warna macam ni supaya senang. Saya tak perlu nak warnakan lagi dah. Itu bahan yang pertama. Yang kedua, air. Okay, itu saya tak payah tunjuk lah. Takkan korang tak tahu air itu apa kan? Okay, yang ketiga kita ada gula Melaka. Okay, gula Melaka yang ni. Yang ni tu saya tak tahulah bila mak saya beli. Tapi saya dah check. Dia belum expired lagi lah. Expired dia tahun depan. Jadi sebelum dia expired, better saya guna dulu. Okay? Dan of course, dia punya susu sejar. Saya tak tahu satu tin cukup ke tidak, so I beli 2. Okay, untuk resepi sagu gula Melaka ni, sepatutnya ada daun pandan dan juga santan. Tetapi untuk daun pandan saya tak jumpa dekat sini. Bukan senang nak cari daun pandan. Ada pun tepi-tepi jalan, tapi saya tak berani nak ambil. Takut orang punya kan. So, itu untuk daun pandan lah. Kalau untuk santan pula, saya macam
Bukan tak berminat, cuma saya try untuk buat dia sihat. Sebab kita dah guna gula, kita dah guna susu ni, takkan nak tambah santan pula kan. Makinlah jadi tak sihatnya. Jadi saya ada baca komen juga, kalau tak guna santan tak apa, guna je susu. So saya just guna susu saja. Jadi itulah resepi sagu gula Melaka kita, dan mari kita teruskan memasak. Okey, langkah yang pertama kita kena rebuskan kita punya biji sagu. Sejujurnya saya tak tahulah sukatan dia, jadi saya main agak-agak je. Korang terus letak dalam air yang mendidih. Begini. Saya guna 2 sendok nasi. Rasanya cukup kok untuk 3 orang. Okey, untuk sagu ni korang jangan rebus lama sangat. Korang buat dalam 10 hingga 15 minit. Sebab sagu ni pelik tau. Kalau korang masak dia lama-lama atas kuali, dia akan macam dia akan jadi cair, like betul-betul cair. Macam apa orang panggil tu? Linut. Dia akan cair macam tu. So untuk avoid benda tu berlaku, korang jangan rebus dia lama sangat. Cukup 10 hingga 15 minit dan korang angkat, korang bilas korang bilas apa benda-benda yang berlendir guna air yang bersih, dan biar dia masak sendiri atas pinggan ke apa. Kira macam biar dia sejukkan sendiri. Dia macam kita masak spaghetti. Orang panggil apa? Al dente. Macam tu jugalah cara kita buat sagu. Sebab kalau korang biar lama-lama, korang akan kecewa. Percayalah. Jadi sementara kita tunggu dia rebus, saya dah prepare gula Melaka. Gula Melaka saya guna 3 cube. Saya tak tahu banyak mana sebenarnya. Sebab ini resepi yang saya tak ikut sukatan. Saya main tikam je. Jadi 3 cube. Dan nanti saya akan cairkan dia dengan air. Okay, bila korang nampak tak dia macam dah masak sikit. Ni kita panggil dia half cook lah. So kita boleh tutup api. Alright, kita tutup dan kita kacau-kacau sikit. Okay, lepas tu inilah yang cakap step ni. Okay, korang ambil penapis, korang angkat dia macam ni. Okay, sekejap. Jangan banyak sangat tau, sebab kita nak basuh dia, kita ambil sikit-sikit je dulu. And then korang buka pipe, korang basuh macam ni. Okay, kecilkan sikit. Okay, korang basuh begini. Basuh sampai lendir-lendir tu dah tak ada. Nampak tak? Lendir dia dah tak ada dah. Okay, bila lendir dia dah tak ada, korang tutup air ni. Korang tengok. Nampak tak? Dia dah tak melekat dah. Dia senang je. Yang ni korang toastkan. Letaklah atas pinggan. Sorry lighting terlampau sangat. Sebab dapur sini ada kawasan yang gelap. Dan ini adalah hasil dia lepas kita tu tadi. Nampak tak? Gitu. Okay, so dan basuh semua sagu. Dan ini adalah hasil dia. You see this macam telur ikan. Okay, so now kita nak buat dia punya apa nama tu? Sos gula Melaka. So let's go. By the way, yang ni kalau korang nak letak atas meja je, letaklah atas meja. Kalau korang nak sejukkan dia pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya letak atas meja dululah sebab kan saya cakap tadi ni separuh masak. Nampak tak? Kamera saya ni, dia susah betul nak fokus. Dia suka sangat fokus kat saya sebab, well, I'm the main character. Anyways, sebab ini dia masih separuh masak. Jadi kita kena buat dia masak dulu. Kita biar dia atas meja. Okay, koyak. Okay, now kita nak buat dia punya sos. Dan kita letak setengah cawan air kot. Sedikit je lah, macam cukup-cukup je untuk cairkan gula. Okay, dan kita masukkan gula kita. Sepatutnya dekat sinilah korang letak korang punya daun pandan. Tetapi macam saya cakap tadi, saya tak jumpa daun pandan. Jadi saya skip proses daun pandan. Kita just cairkan gula sahaja. Jangan lama-lama. Nanti takutkan gula hangus. Okay, yang ni dah cukup dah. Okay, gitu. Alright, now ini pun step yang mudah juga. Lebih mudah daripada step gula. Okay, tuang susu.
Saya guna susu Gold Coin 2 tin. Okay, untuk susu ni tak payah tunggu dia mendidih. Cukup panaskan dia saja. Okay, sementara itu kita boleh letak garam. Okay, untuk susu ni kita boleh letak garam sedikit. Untuk secukup rasa sahaja. Dan itu je lah. Dan kita kacau-kacau sampai garam tadi sebaki dalam kuah susu kita lah. Sepatutnya, macam saya cakap tadi, ada santan. Tapi saya tak nak santan. Jadi, saya skip pak santan. Kita buat susu sahaja dan garam. Okay, dan susu tu kita boleh tuang dalam bekas ni supaya nanti kita, kalau kita nak hidang, kita boleh tuang je dekat atas mangkuk. Tak payah main cedok-cedok dah. Okay, begini ya. So, hati-hati. Okey korang, itu sahajalah proses-proses untuk buat sagu gula Melaka. Dan ini kan saya dah letak dalam jug dan dia masih panas sebenarnya. Jadi disebabkan kita nak makan dia sejuk-sejuk, so kita punya susu ni kita boleh simpan dalam peti sejuk dululah. So, yap. Kita simpan dulu dalam peti sejuk. Sekejap, peti sejuk saya penuh guys. Alright. Ini nak tak mana? Inilah masalah. Bila botol besar berjumpa dengan peti sejuk kecil. Peti sejuk kau pula. Sebab kau diam dengan kau punya mak, jadi kau punya peti sejuk tu sentiasa penuh. So, saya letak je jus tu atas meja. Tak apa. So, sekarang ni saya nak kemas-kemas dulu dapur. Sebab sekarang ni, walaupun saya masak benda simple je, tapi dapur saya pun dah bersepah. So, kita jumpa lagi lepas ni, okay? Hai korang, now I'm back with you guys. You know what? Sebenarnya kan saya dah recording dah tadi. Tapi, saya lupa nak tekan record. Bodohnya aku. Anyways, saya terpaksa record diri saya lagi lah. Kalau korang perasan baju saya dah lain, sebenarnya saya baru habis mandi. Sebab apa? Sebab tadi saya buat sagu gula Melaka tu pukul 9 malam. Yes, malam bukan pagi, bukan petang. Jadi saya buat malam. Dan sekarang ni sebenarnya dah pukul 11.30 dah. That's why saya dah mandi. Sebab tadi berpeluh gila lepas masak. So, disebabkan yelah kita peluh, kita panas-panas. That's why saya nak buat sagu gula Melaka ni untuk malam. Sebab sekarang ni kalau korang perasan, waktu malam pun panas weh. So, rasa macam nak bila panas-panas, kita akan cari something yang sejuk. Betul tak? Correct or not? So, that's why saya buat sagu gula Melaka tu. So, tanpa kita cakap banyak lah. Jadi, mari saya tunjuk dekat korang hasil sagu gula Melaka yang saya buat tadi. Tada! So, kalau korang perasan, saya punya sagu ni, dia warna pink je. Sedangkan tadi, saya punya sagu, dia ada pink dengan hijau. Tapi nampak gayanya pink yang menang, hijau dia kalah. Tak tahulah kenapa. Mungkin sebab tu, orang macam guna, orang macam guna sagu yang warna putih je, dan dia orang tak apa warna. Sebab kalau yang sagu yang memang dah ada warna, dia macam tak masuk sangat kot warna dia. Saya pun tak tahu. Anyway, let's try. Anyway guys, before saya kongsikan dekat korang rasa dia apa, saya sebenarnya nak bagi tahu korang. In the future, okay? In the future tu tak tahulah dalam next month ke, next few months ke, but I ada plan baru untuk saya punya YouTube channel. Jangan nak kentut. Okay. Plan saya adalah saya nak buat another series of
Kan saya sekarang ada 2 series, which is Cook with Nia series and Stories with Belle series. Sekarang ni saya nak buat SMR Mukbang with Nia. Oh. Saya sebenarnya dari dulu lagi nak buat konten mukbang SMR, tapi apa orang kata, YouTube gear saya macam tak mengizinkan sebab saya tak ada mikrofon, saya tak ada kamera. Lepas tu, yelah dulu kan kita macam tak ada duit nak beli makanan, nak buat ASMR apa kan. However, sekarang saya boleh dikatakan ada duit sendiri. Jadi, target baru saya nak buat mukbang videos. But before saya start buat konten mukbang video, saya nak invest beli mikrofon baru yang lebih better daripada mikrofon ni, yang boleh detect voice saya mengunyah macam gitu. Bukan nak cakap mikrofon yang ni tak dapat detect. Cuma mikrofon ni dia jenis mikrofon yang kepit tau. Dia kepit kat baju macam ni. Kalau bercakap memang dia boleh detect sound saya, tapi bila saya makan macam kita macam bunyi makan yang macam tu, dia tak dengar. Sebab kalau korang perasan konten-konten Cook with Nia kan saya ada makan dekat end of the video, right? So macam video sound yang saya makan tu sebenarnya dia tak dengar sangat. So bila dia tak dengar sangat, saya terpaksa letak dekat mulut saya betul-betul macam ni. Baru dia boleh detect saya punya voice clear. Not only that, saya nak beli mic baru juga supaya saya nak konten Stories with Belle saya. Sebab Stories with Belle ni kan macam ala-ala podcast kan. Kan saya pernah bagi tahu kat korang ni macam ala-ala podcast. Dia sebenarnya story time, bukan podcast. Tapi walaupun dia story time, of course kalau kita nak bercerita dekat orang, kita nak suara yang lebih jelas. Supaya orang yang dengar saya punya cerita pun macam dia fokus. Sebab suara saya memang clear dekat video tu. Bukan macam video yang sekarang lah. Macam tu. Sebab saya pun perasan juga kualiti video saya memang sangat-sangat jauh kalau nak dibandingkan dengan YouTuber lain. So, one day kalau saya ada rezeki untuk beli mic baru, saya akan beli dan saya akan start saya punya series ASMR mukbang. So, stay tuned. So, let's get back to kita punya konten hari ini. Kita punya sagu gula Melaka. Sagu gula Melaka saya sangat berasa, sangat berlemak, sangat sedap, sangat segar. This is my first time buat sagu gula Melaka ni. And if I would like to rate my own menu, bukan saya nak puji diri cakap saya pandai masak apa, but well, you know, I would rate this 9/10. Kenapa 9? Kenapa bukan 10? Okay, let me explain you why. Macam cakap, saya nak something yang sejuk. Okay, yang ini dia sejuk, cuma tak cukup sejuk. Sebab saya kan letak susu tu baru je tadi. Before saya mandi, saya letak susu tu dan betul sejuk. Tapi dia masih macam perlukan masa lagi untuk sejuk lah. Dia macam masih kurang sejuk. Kalau nak makan dia lebih sejuk lagi, sepatutnya kena letak ais. Tapi rumah saya ni tak ada ais. Dah lama dah rumah kita orang tak buat ais. Itu je lah. Kalau dia sejuk, sebenarnya dia sangat-sangat sedap. Sebab rasa dia ni, yang pernah makan tu dia tahulah rasa dia kan. Dia macam rasa susu dengan sagu tu. Sagu tu, okay, korang jangan letak high expectation dekat sagu tu. Sebab sagu tu memang tak ada rasa. Sagu yang warna merah ni, kalau korang makan macam tu je, memang tak ada rasa. Dia memang tak ada rasa. Yang buat dia sedap adalah dia punya susu. Susu dengan gula Melaka yang kita cairkan tadi. Itu yang buat dia sedap. So, bila sagu ni dicampur dengan susu dengan gula Melaka tu, rasa dia memang surah gitu. Also, cuma kurangnya tadi dia tak sejuk. Itu je lah. Tapi rasa dia overall good. So anyway, that's all for today's content. And thank you for watching my videos. Please comment, like, share and subscribe. And please jangan lupa untuk pergi dekat description box. Dekat situ ada link Google Form Stories with Belle. Tolong support by sharing any stories about you. Any interesting story about you. About your friend. About your family. Or about anyone that you know. Yang korang rasa cerita tu sangat sesuai untuk saya buat dan dijadikan sebagai konten untuk sesi Stories with Belle. Sebab sesi Stories with Belle memang sangat-sangat memerlukan cerita daripada korang. So please share cerita korang dekat situ. Tekan link Google Form tu and tekan submit button.
So cerita itu confirm, memang confirm akan masuk dalam episod Story Rebel yang seterusnya. Okay, dan untuk sesi Cook with Nia juga, make sure korang komen apa yang saya boleh masak untuk next episode. Sebab sekarang ni otak saya ni tak tahu nak masak apa. Ini, ni, tak ada, kosong. Okay, so please komen lah guys. Janganlah malu-malu nak komen. So anyway, thank you and goodbye.